Dekat Kajang Sepadan Putrajaya, Ena ada jumpa satu warung pagi yang korang boleh kunyah makanan Pantai Timur tau. Memang resepi original dari sana. Nak tahu dekat mana? Jom teman Ena kunyah. Abang saya yang sulung, orang kampung dipanggil dia Bigfoot. So saya ambil nama dia lah. Saya orang Besut. So macam nasi dagang, memang saya bawa resipi dari sana lah. Okay, macam yang akak tu cakap tadi, kalau datang sini korang mesti perkena teh ais dengan Nescafe ais diorang tau. Oh memang kau. Nama pewarung Pantai Timur memang tidak asing lagi lah. Ada nasi minyaknya, nasi dagang, nasi kerabu dan nasi lemak Terengganu. Yang Ena nak kunyah ni nasi minyak ayam merah. Ayam merah dia nampak pekat Rasa nasi minyak dia sedap. Dia bukan merah semata-mata, dia ada rasa, dia punya butter dia menambahkan dia lagi rasa tak bosan. Sambal ayam merah dia sedap Ini pula nasi dagang, memang favourite Ena lah nasi dagang ni. Dan dia bagi lauk ikan gulai picit Oh sorry lah kalau Ena salah sebut. Jom kita rasa dia punya nasi. Sedap nasi dia. Nasi dagang dia memang sedap. Cukup berlemak, dia punya gulai dia memang pekat. Kriteria nasi dagang tu memang sempurna lah. Cumanya Ena lebih suka dia punya kuah tu banyak sikit lah. Kalau ada nasi dagang, mesti ada nasi tu Wednesday ni. Ena ambil ni lauk campur tau. Lauk ayam bakar dengan daging bakar. Dia ada lemak bakar dekat sini. Cuma dia kata tadi dah habis. Sebab waktu pagi memang cepat lah lemak bakar tu laku keras. Kat sini pun korang jangan risau sekiranya pagi-pagi macam tak ngam makan makanan yang lain ni. Nasi lemak pun ada. Memang marah weh.